Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kathiran kepada sahibus samahah Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Banyak perkongsian yang Datuk bagi yang boleh menyentaplah pada saya hati-hati kita. Yang mana pada saya cerita jalan pulang ni adalah cerita kita semua. Bukan cerita dia, bukan cerita mereka, dia adalah cerita untuk kita. Semua kita. Ada orang mungkin dia belum mengenal Tuhan yang Maha Esa. Lalu dia perlu pulang untuk menemui jalan Tuhannya. Ada orang mungkin dia sudah kenal Tuhan. Tapi jalan ibadah yang perlu dia santuni, susuri untuk dia kembali kepada Tuhan, dia tak jumpa. Dia kembali kepadanya. Ada orang yang mungkin dia sudah melakukan amal ibadah. Tetap saja dia tak tahu apakah ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Maka setiap kita mesti kembali kepada Tuhan. Kadang-kadang kita tengok orang-orang yang telah kembali kepada Allah. Saya secara peribadi kadang-kadang kita rasa cemburu. Bila kita tengok ada orang dulu jalannya jauh daripada Allah. Dia buat kenikmatan hidup dia, dunia dia berbagai bentuk. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada mereka jalan kembali kepada Allah. Lalu bila dia kembali kepada Allah, manfaatnya, kebaikannya melimpah-limpah. Sehingga lebih baik daripada orang yang dari awalnya menyusuri jalan agama. Lalu kita rasa, ya Allah, saya terdetik bila doktor kata tadi, adilkah Allah? Tapi hidayah itu sebenarnya milik Allah. Dia tahu siapa yang dia nak bagi hidayah. Dia tahu siapa yang dia nak halang dari hidayah. Tugas kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau kita cemburu, dan setiap kita harus cemburu dengan hidayah yang ada pada orang lain. Kadang-kadang bila saya cerita macam tu kan, kita tengok, ya Allah, untungnya dia. Bila kita baca pula ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala kata tentang orang-orang yang melakukan dosa. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dulu mungkin dia jauh daripada Allah, lalu dia bertaubat, dia beriman, dia beramal salih. Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan dosa-dosa yang selama ni dia lakukan bertukar menjadi pahala. Sampai kadang-kadang, ya Allah, kalau begitu sebanyak dosa yang dia lakukan, bila dia taubat bertukar menjadi pahala, di mana aku dengan dosa dia yang telah bertukar dengan dari pahala? Kerana rahmat Allah itu terlalu luas. Lalu kita cemburu kepada dia. Tiba-tiba kita baca pula satu ayat Quran di mana Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan manusia tetap terus melakukan amal ibadah. Sehingga akhirnya saya dapat jawapan bahawa betul, orang yang bertaubat, dosa bertaubat, dia akan digantikan dosanya dengan pahala. Tetapi orang yang tetap istiqamah dalam beramal, Allah malah menggandakan pahalanya daripada 1 menjadi 10 dan sehingga 700 kali ganda. Kerana Allah itu maha adil. Kerana Allah itu maha bijaksana. Kerana Allah itu maha merahmati hamba-hambanya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan rahmatnya, kasihnya, sayangnya, keampunannya, penutupan aibnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tidak ada yang boleh kita panjatkan melainkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Perkasa. Tuhan yang Maha menutup kesalahan hamba-hambanya. Andai Allah buka aib kita, tiada siapa yang selamat pada hari ini. Tapi begitulah kita. Setiap kita perlu kembali muhasabah diri. Di mana aku? Sehingga di mana jalan yang perlu aku susuri untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi orang yang kita pandang rendah di mata kita, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia sangat tinggi dan berharga. Seorang hamba datang kepada Nabi SAW. Dia peluk Nabi. Saya lupa nama dia. Zahir bin Haram kan nama dia. Yang peluk Nabi SAW dari belakang. Dia hamba. Ataupun dia orang Badui, Dia orang Badui.
Lalu Nabi paling belakang, Nabi jual dia. Nabi bergurau dengan dia. Hamba ni siapa nak beli? Hamba ni siapa nak beli? Jadi kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ni tak ada siapa pun nak beli. Siapa dia nak beli aku? Kata Nabi SAW, boleh jadi di sisi manusia kamu tiada harganya, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala hargamu sangat bernilai. Itulah kita semua. Perjalanan hidup kita berbagai. Ada yang menyusuri dengan penuh ranjau berduri, ada yang penuh menerusi dengan hamparan-hamparan kenikmatan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala merahmati semua. Dengan syukur dan sabar, mudah-mudahan kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala.